Dok, saya nak tanya mengenai soalan panas ni. Memandangkan Don Sabah dah dibubarkan. So, apa peluang Barisan Nasional untuk menghadapi PRN Sabah? Isu apa yang tengah panas sekarang ni? Dan memandangkan PH kerjasama dengan GRS. Manakala BN katanya dengan PH lah. Lepas tu ada solo lah. Apa pandangan doktor mengenai peluang BN untuk menghadapi PRN Sabah kali ini? Soalan yang begitu cantik, tepat dan juga soalan cepu cemas, kata Nurul. Okey, Kerajaan Sabah dah dibubarkan secara resmi. So, saya ingat minggu lepas ada 60 hari. SPRM pun belum buat mesyuarat. Jadi sekarang ni semua tengah berunding menyusun calon siapa semualah, hias badan semua dan segalanya lah. Tapi bagi saya nak komen tentang 3 perkara, iailah tentang isu yang akan dimainkan oleh parti-parti politik di sana. Nombor 2 ialah tentang kerjasama di antara pelik sikit lah, PH bersama GRS dan BN Solo. Untuk pengetahuan, ketika sebelum bubar, BN adalah pembangkang. Dan ini semua permainan parti, bagi saya panggil kerajaan tebuk atap lah, macam-macam lah. Lompat parti ni semua saya ingat tak payah kita imbas. Cuma saya nak agak 3 perkara. Tentang isu, nombor 2 tentang PH bersama GRS, walaupun dia dalam kerajaan madani, kononnya sepatutnya. Tapi yang ketiga ialah apa peluang BN di sana. Okey, pertama. Saya rasa banyak isu dekat Sabah. Sabah adalah PRN pertama, lepas ni akan diikuti oleh Johor dan juga PRN Melaka, dan insyaAllah tak pelik dia boleh serentak Melaka dengan PRU. Okey. Di Sabah banyak isu sebenarnya. JRS kita tahu bahawa dulu asal daripada sama-sama tapi melompat keluar dan sebagainya, termasuk ahli UMNO yang sepatutnya bersama lompat keluar. Jadi kita panggil kerajaan katak lah. Okey, ada banyak isu. Pertama ialah Justice for Zara akan menjadi satu isu yang akan dimainkan di sana yang membawa sentimen. Yang kedua ialah tentang pendedahan beberapa individu-individu dalam Malaysia kini dan sebagainya, yang ada setengah diambil tindakan, ada setengah lepas dan sebagainya. Ini juga akan main. Tetapi bagi saya ialah banyak lagi isu-isu yang melibatkan kepentingan rakyat yang telah kononnya disalahguna oleh kerajaan dalam menangani isu-isu. Jadi saya rasa, dan banyak lagi isu infrastruktur, masalah elektrik dan sebagainya. Jadi saya tak nak komen banyak. Rakyat Sabah akan membuat pilihan. Cuma saya melihat dalam perpecahan yang berada dalam JRS dan juga isu-isu kini, ada kelebihannya kepada pihak pembangkang masa dulu, iaitu UMNO dan beberapa parti lain lah. Kerana dilihat secara umum bahawa, secara keseluruhannya, bahawa kerajaan JRS tidak dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutamanya air, elektrik dan sebagainya. Jadi bagi saya ia terbuka, dan biarlah rakyat Sabah dan juga parti-parti yang bertanding memainkan isu. Dan satu lagi saya lihat yang isu yang cuba dipermainkan tentang Sabah for Sabah dan sebagainya. Saya rasa ini telah terbukti bahawa bila JRS itu adalah Sabahan dan mereka terdiri daripada orang Sabah juga, tidak dapat menangani isu-isu seperti infrastruktur dan sebagainya, pembangunan dan sebagainya. Tak payah kita sentuh. Jalan berlubang lah, itu berlubang lah, ini berlubang lah, air tak ada lah, ini tak ada, elektrik tak ada dan sebagainya. Jadi bagi saya, peluang agak besar kepada Barisan Nasional dan juga parti-parti yang selain daripada kerajaan dahulu seperti Warisan dan sebagainya. So saya melihat bahawa isu yang saya nak ketengahkan dalam ketika ini ialah tentang peranan ataupun Pakatan Harapan ini apabila ia bekerjasama dengan JRS, walhal kita dalam satu gabungan kerajaan madani. Atas sebab kerana Barisan Nasional nak pergi solo. Ini satu test dose yang baik untuk PRN Sabah. Kita melihat bahawa di mana kedudukan PH ketika GRS akan berlawan dengan calon GRS berlawan dengan calon BN. Dan PH tak bertanding. Itu saya ingat soalan yang kita nak tengok macam mana keadaan dia. Di mana pendirian dia. Untuk saya ingatkan orang-orang PH, pemimpin PH termasuk Anwar Ibrahim, bahawa kamu jadi menteri, kamu jadi kerajaan adalah di bawah ihsan
UMNO, bukan JRS. Jadi dalam part ini biar kita sama-sama tengok, kita sabar dan lihat. Kerana selepas ini PRN Johor, kita adalah kerajaan Barisan Nasional. So kena ingat Nombor 3 yang saya lihat ialah peluang, apa peluang Barisan Nasional di sana. Saya rasa peluang Barisan Nasional dia bertanding 40 kerusi. Ramalan saya lah, Nuju 4 belalang saya dia boleh menang dalam 28 kerusi. Itu sudah cukup dan saya ingat selebihnya biarlah ia menjadi waktu akan menjadi penentu dan saya melihat bahawa akhirnya nanti kerajaan gabungan PH, Warisan dan juga Barisan Nasional akan jadi kerajaan di sana. Siapa CM saya tak nak sebut terlalu awal, kita jangan melangkaui takdir Allah. Terima kasih.